Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12. Okey, rakan MJ12, kisah pengalaman. Ingat, Bajwa hanya satu hiburan, tapi yang ini saya pernah nampak jiran sebelah saya tinggal Bukit Batok tanam sesuatu dekat pokok, pasu pokok bunga rumahnya. Bila saya terpandang dia, boleh rasalah Kisi seperti dia tak kena gaya. Kalau orang tu bercucuk tanam, pastinya dia okey. Tapi ni dia kemudian badannya miring supaya saya tak nampak apa yang dia tanam depan pasu pokok bunga rumahnya. Saya pun buat bodoh. Perkara ini berlaku sekitar 2 lebih pagi bila saya baru balik dari rumah. Baru balik ke rumah daripada pendengar kita. Jadi apa dia tanam tak tahulah. Mungkin dia tanam barang kemas. Dengan harapan barang kemas tu boleh tumbuh ke. Macam kisah. Jadi biar dia tanam depan rumah dia tak kisah, jangan dia tanam depan rumah anda. Itu patut anda kisah. Baik, kalau ada pengalaman, ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya. Dan kita kembali sebentar nanti bertemankan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12.